وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد بكماله يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله يا رسول الله. بحبه ربي بحب للنبي وآله الله الله أبني الهوى بصالح النياتي الله الله ربي بحب للنبي وآله الله الله يا بصالح النيات الله الله ربي بحب النبي وصحبه الله الله ربي الهوى بصالح النيات. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal-awal masuk kelas kita Ustaz Bidah fi Rabi. Tetapi apa? Majlis zawat mungkin ada kerja tak boleh sampai. Tapi lembu sampai. Alhamdulillah. Kita belum mula lagi nak buka untuk 3 ekor lembu. Jadi baru Ustaz Bidah mula lah. Alhamdulillah. Jadi ada lagi 2 ekor lembu nah. InsyaAllah. 1 ekor kita buka dengan harga RM6,000. Dan lagi 2 ekor. InsyaAllah. Demikianlah juga harganya. Semoga Allah berkati pada Ustaz Bidah fi Rabi telah mulakan terlebih dahulu. Dan pakai lagi yang akan ambil rebut peluang insyaAllah. Jazakumullah khair. Tak ada orang nak berlari ni Ustaz? Okey. Itulah hang bully sangat Ustaz. Entahlah suruh lari. Hasbi Rabbi. Lawak ada urusan ada. Baik. Ada urusan ada. Baik. Bismillah. Menghadiahkan Fatihah kepada sahibul kitab Lataiful Minan. Yang menceritakan tentang guru beliau Sidi Abdul Abbas Mursi wa Syekhihi Abil Hasan. Telah saya sebutkan bahawasanya beliau menganggap kedua-dua adalah guru beliau, sekalipun daripada rantaian silsilah atas itu adalah guru pada guru beliau. Karena apa? Kesatuan hati anta ana wa ana anta. Maka sampailah kepada Sayyidil Awwalin wal Akhirin juga silsilah melalui daripada Sayyidi Syekh Saleh Ja'fari sampai kepada Syekh Ahmad bin Idris sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai tanda syukur kita, terima kasih di atas cahaya-cahaya nur kerohanian ilmu tadi. Maka hari ini sebelum kita dapat, kita bukakan dengan Fatihah hadiah kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Ya Allah. Qul ma'dhu alaihim waddallin. Amin. Baik. Kita dah sampai kepada qala al-musannif muka surat surat apa Ustaz? Apa muka surat apa? 89. Apa nak baca? Man yakun saradan lana. Ada surah berita. Yaitu qala Syekh Abdul Abbas radhiyallahu anhu, lamma qadimna min al-maghribi ila al-Iskandariyah nazalna 'inda 'amudi as-sawari min zahiriha. وكان وصولنا عند اصفرار الشمس وكانت بنا فاقة وجوع شديد. Kata Sidi Abu Abba Musi menceritakan pada Imam Athaillah As-Sakandari, ada satu ketika bila mana kami sampai daripada Maghrib Morocco sampai ke Iskandariyah. Kami sampai itu pun dah kira pada pelabuhan, kami dah sampai lambat sangat, kira waktu tu matahari dah kita kata nak terbenam dah. Isfirar syams. Waktu tu kami terlalu rasa lapar yang teramat dan juga faqah. Faqah ni maksudnya
Tak cukup bekalan lah. Nak ada duit nak pergi beli makan tu tak ada. Jadi dah lapar, lepas tu duit nak pergi beli makanan tak ada. Kalau kita main malam lapar, kita boleh cari restoran 24 jam selawat. 24 jam selawat. 24 jam makan. Tak mana antaranya ya semua? 24 jam. Oh dia? Oh McD. Ni benda McD, saya kena ban ni, tak kena ban. Tak akan ditok nak ban McD lagi. Nasi kandak. Kena tanya hak geng-geng selalu pandai cari. Kan? Saya tak tahu, saya tak pernah. Saya tak pernah, tak pernah. Mereka selalu ajak tapi saya tak ikut. Saya keluar 40 hari lah, 24 jam saya tak kenal. Okey, baik. Jadi, bila keluar tu dah tentu ada duit untuk nak pergi beli makan. Nak pergi kuat burger. Ini duit nak pergi beli pun tak ada. Walaupun ada restoran 24 jam ke contoh pun tak ada. Jadi mereka pun dalam keadaan kelaparan dan juga dalam keadaan tiada duit untuk membeli bekalan. Baik. Sebelum saya teruskan lagi cerita di sini, maka kita kena tengok bagaimana indahnya guru dengan murid. Imam Abu Abbas Musi bersuhbah dengan gurunya. Jadi guru, sepanjang apa yang berlaku dengan guru, Imam Abu Abbas Musi masih ingat. Lalu cerita kepada anak muridnya, iaitu Sidi Ibn Athaillah As-Sakandari. Lalu beliau pula ingat benda tu dan beliau cerita kepada kita hari ini. Itu antara manfaat kita bersuhbah. Antara manfaat kita bersuhbah. Jadi bila bersuhbah ni, bagi rakis, bagi perhatian. Itu baru dapat. Ada satu ketika tu sekian. Contoh itu. Berlaku pada kami bersama dengan guru sekian. Maka jadilah benda-benda yang indah untuk kita sampai ke itu masa. Ada juga terhimpun antara karamah-karamah sepanjang duduk bersama dengan guru. Maka keluarlah kitab-kitab yang walaupun selepas guru tak ada, anak murid mengkisahkan sekian. Sepanjang duduk apa dia? Ustaz Farhan, sepanjang duduk dengan ustaz, apa cerita nak cerita kat orang Bani? Ada satu kali tu kan, ada seorang tu, bukan seorang tu lah, guru kita tu kan. Apa cerita nak cerita? Bagi poin. Khidmat dia orang selawat. Okey, khidmat dia orang selawat. Lagi Ustaz Abdul Hadi? Satu poin. Lepas ni anak murid nak main bawah kan. Siapa dia contoh anak murid? Almost no Mr. Do. Sebab dia bermain tanya, kami pun nak jadi macam Ibn Athaillah As-Sakandari juga lah Ustaz. Abdul Hadi Abbas Musi. Macam mana? Nak cerita apa? Nak cerita apa? Ada cerita menarik? Macam mana? Dia tak main. Dia tak main. Banyak sangat ni dia tak main so. Tapi tak apa, dia tak main tak apa. Jangan lupa lembu main. Okey? Boleh cerita macam ni, boleh cerita. Ada satu pagi tu guru saya duk fikir, ya Allah, aku nak buat entrance Dewan Sarawak ni macam mana? Benda ni bahan saja makan dalam 300,000. Belum lagi upah dan sebagainya. Apa aku nak bagi hadiah kalau siapa boleh bagi sampai Allah. Kena baca Allah bagi tahu ingat Allah. Okey. Tu dia main dah cerita. Okey. Lepas tu kata, waktu tu guru saya duk fikir macam mana nak bagi hadiah kalau ada orang infak 200,000 sontak nak bagi hadiah apa. Guru duk fikir. Nak bagi tanah tak ada tanah. Kan? Dia guru fikir. Ustaz Abdul Hadi ada tanah 3 rolong. Tapi dia sanggup nak bagi pada orang yang sudi bagi 200,000 dia bagi gerang tanah dia 3 rolong. Tak apa, nanti kita tanya dia dulu. Waktu tu pagi tu saya kebetulan pula hilang gerang tanah. Saya duk cari mana gerang tanah hilang, duk cari tak jumpa. Tak sangka guru saya pula jalan nak turun masjid jumpa gerang tanah atas lantai betul tangga. Oi, ni gerang tanah siapa? Tengok gerang tanah Ustaz Abdul Hadi. Kalau dia buang macam ni saja maksudnya boleh bagi. Kita pun ambil pegang lagi nak sembang. Tengok dia pok dia cari dengan anak-anak dia. Mesti baru nak cakap Quran. Kena ayat Quran, radu. Cerita apa? Mereka sentiasa redha dengan Allah. Ustaz ayat bawah tadi baca macam baru tarik sikit tengok. Duk cari ayat ni jumpa. Jadi akhirnya alhamdulillah ada seorang main infak 200,000 lalu kami bagilah gelang tanah tu.
Yang tu tak berlaku je lah. Dia tengah cerita. Ada akan berlaku. Ada cerita. Patut tak main sebab tak main lagi. Ada cerita dia tak main sebab dia tak main lagi. Wow, ya. Jadi itulah manfaat bila kita bersuhbah. Selawat Nuri Zati dulu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina النور ذاتي وسر سري في سائر الأسماء والصفات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رسول الله النور الذاتي وسر سري الله أسماء والصفات. Maka apa berlaku kepada rombongan Sidi Abu Bakar Musi dengan guru beliau dalam perjalanan yang dah sampai ke Iskandariah dan keadaan lapar pada malam tersebut? Faba'atha ilaina rajulun min 'udulil Iskandariyyati ta'aman. Tiba-tiba ada makanan sampai daripada seorang lelaki daripada bumi Iskandariah, mai bagi pada kami. Maka falamma qila li syekh anhu, kami pun bagi tahu pada syekh. Syekh, ada orang ni kita tak kenal, dia mai hantar makanan pada kita. Maka syekh kata apa? Qal la ya'kul minhu ahadun syai'an. Jangan siapa-siapa makan sikit pun pada tu. Simpan dia. Sebab tu yang kata ahlillah ni, mereka tak mudah-mudah terima lebih kurang. Kalau mereka tak kenal apa semua, mereka menanti dulu. Sebab tu Imam Abu Bakar Musi pernah sebutkan bahawasanya bagi Sayyidina Haris Al-Muhasibiyah, nama awliya, bagi beliau ada lebih kurang dalam 3 atau ada 3 urat kot kat tangan. Seorang wali Allah nama Haris Al-Muhasibi ni, beliau ada urat kat tangan beliau ni, 3 antara urat tu, kalau tangan dia yamuddu ila syubhah, kalau pisau tangan benda tu ada syubhah, urat ni akan bergerak tiba-tiba. Beritahu, jangan ambil ada syubhah macam tu. Lalu beliau tarik tangan. Kata Imam Abu Bakar Musi, namun bagiku ada seumpama urat tu ratusan dalam badanku. Dalam badan Imam Abu Bakar Musi lagi beratus duk ada. Jadi tak ambil tahuan, lagi dahsyat. Okey. Jadi di sini guru beliau sendiri kata apa? Jangan makan sikit pun malam ni. Fabitna ala ma nahnu alaihi minal ju'. Maka kami pun tidur malam tu dalam keadaan kelaparan yang kami sedia ada terlapar tidur ni. Falamma kana 'inda subhi shalla bina syekh wa qala muddu as-simata. Tiba-tiba bila dah pagi, subuh menjelang tiba, syekh kata kepada kami, lepas solat dengan kami, syekh kata muddu as-simat, maksudnya hampak sapra tu. Hampak sapra. Tahu sapra? Bukan yang menyanyi lagu itu sapura. Ni sapra. Sapra. Untuk nak lapik makanlah. Wa ahdiru zalika at-ta'ama. Tolong buat main makanan semalam. Tiba-tiba Imam Abu Aswili kata pagi ni hampak betul buat main makan. Fafa'alu. Lalu dia pun buat. Apa lagi? Siapa bilang Doremi tak lapar? Hampak. Bila hampak, wa taqaddamna fa'akalna. Kami semua pun duduk mengadap makanan elok dan kami makan. Tiba-tiba Imam Abu Hasan Syadzuli sebut apa? Kan semalam tak lagi, tiba-tiba pagi ni ajak makan semua. Faqala syekh, ra'aitu fil manami qailan yaqulu li, ahallul halal ma lam yakhtur laka ala bal wala sa'alta fihi ahadan minan nisa'i wal rijal. Kata Imam Abu Hasan Syadzuli, semalam telah kulihat di dalam mimpi. Ustaz dah sebut dah dalam majlis dua hari sudah dalam Taiful Minan. Mereka ini ahlillah fi manamihim manam. Fi manam manam. Nama manam tu kerana mereka tidak tidur. Amna, sudah Amna. Tengok ni ada 3 dah. Okey, sudah lagi dia omel ayat lain lagi pula. Ya Allah ya Tuhanku, pemurahnya.
Allahumma jaziha khairal jazak ya Allah wassaqa. Dan lagi tu, banyak blender tu tengok ni. InsyaAllah mulai esok Ustaz puasa. Okey, baik. Ni apa punya pemurah hati tu. Sama je soleh. Kita kat batas setengah jam, dia suayak. Suayak setengah jam. Ustaz, no Ustaz. Ustaz, no Ustaz. Lah kali bertandah kali-kali ya. Baiklah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Apa maksud dia? Iaitu dalam mimpi semalam saya melihat seseorang berkata kepadaku, ahallul halal. Yang paling halal daripada perkara yang halal, terlebih halal daripada halal, iaitu sesuatu yang tidak pernah terlintas pada lintasan hatimu, dan juga engkau tidak pernah meminta kepada mana-mana perempuan ataupun rijal, kan? Siapa dia tu? Habib, mai sini. Habib, mai sini. Mai batiup tangan, mai batiup tangan. Mai. Dia kalau dia buat salah tak payah. Mai sini. Dia suruh tangan dulu. Dia tahu tangan ni dia buat salah apa. Allah maksud. Sini. Fam. Dah. Okey, macam tu dah. Okey. Sagi anak-anak boleh bedak minum air ni. Okey. Air apa ni Amna? Mango, masya-Allah. Mango. Ni air harus malam minum tak habis. Nah, Sabda Adi bagi kat Ansyah, so bagi budak-budak. Ansyah, bagi kat budak-budak semua, bagi minum. Mango. Okey, baik. Maka yang paling yang terlebih halal daripada perkara yang halal adalah yang tak pernah terlintas dalam mana-mana engkau punya khayal, dan engkau tidak pernah minta kepada mana-mana wanita ataupun rijal. Bila dengar dia tu, bangkit untuk makan. Makanan tu bukan halal biasa. Halal sangat-sangat dah. Halal jiddan. Jom kita pergi makan. Macam itulah. No? Jadi, sebab itulah macam contoh, hampa duduk Maisarah kan, hampa duduk dengan Ibrahim itu kan. Ibrahim cerita. Dia hari itu ada salah seorang, ni sayang, pergi minum itu. Tu minum. Pergi minum. Pergi. Pergi cari ibu lebah. Ibrahim cerita, dia kata waktu dia khidmat di Sa'ah Imam Abu Hasan Syadzuli, tiba-tiba ada seorang ni daripada tariqah mana atau mai duduk khulwah panjang daripada Ramadan tu di Sa'ah beliau. Mereka akan bagi kebenaran kerana memang mereka buat Sa'ah kerana tu. Jadi bagi duk. Untuk bagi tahu nama sekali bagi duk. Cuma Ibrahim kata dekat nak buka puasa, Ibrahim masak kat dia. Cuba hampa bayang hampa Ibrahim tu. Ya, hampa masak dengan sungguh suka hati lah. Sebab dengar guru dia macam contoh guru atas dia Imam Abdul Qadir Jailani, khidmat kat depa macam khidmat pada guru depa. Jadi beliau masak sungguh-sungguh dengan penuh ketakwaan. Bukan masak jenis majuk-majuk ni. Betul-betul masak. Sebab kau tu tak minta pun kat dia. Dia masak beda nak jamu apa semua, dia tak ayam apa semua bagi cantik elok dah. Dekat nak buka puasa, kau tu duduk dekat musalla Ibrahim tu, tengah duduk zikir. Ibrahim pergi letak makanan. Dia tanya, apa dia ni? Dia kata, ini adalah Maidatul Rahman. Supaya kamu boleh buka puasa lagi, makan. Dia, lah. Saya tak boleh. Saya minta, saya tak minta pun. Dia kata, tak apa, terima kasih, ambil. Dia tak tahu bagaimana kesungguhan Ibrahim menyediakan makanan untuk dia. Dan dia pun tak tahu macam mana kita suka makanan Ibrahim masak. Entah itu. Jadi Ibrahim, kawan Ibrahim tu bawa balik mai Ibrahim. Dia kata dia tak mau, dia tak minta pun apa semua. Tak apa, hang simpan ya dan tuduh. Hang simpan. Ibrahim kata hang simpan makanan tu. Ya. Dia pun simpan. Jangan usik. Tiba-tiba saat lagi, baru mula malam, kira time orang habis main tarawih kot. Dia mai dapur. Dia cari mana makanan tadi yang dihidang kepada aku. Ibrahim ada aku simpan, boleh tak bagi saya? Kenapa tuan lapar sangat dah nak makan? Tak. Habis saya apa? Tadi tuan tolak, tiba kali ni tuan meminta.
Dia kata, tadi saya terlelap saya mimpi Imam Abu Hasan Syazuli mai kat saya. Mai kata, engkau adalah tetamuku di sini dan wajib bagiku untuk menyantunimu, dan apabila salah seorang ahli khadamku nama Ibrahim sudah masak dengan penuh kebaikan kepadamu, kenapa engkau tolak jamuanku? Saya dengar gitu, dia kata, saya dengar, saya bangkit, saya cari. Saya kena pergi cari makanan tu balik. Saya kena makan. Sebab apa? Sebab kisah mimpi tu tadi, kena pergi ambil makanan barakah. Faham? Sebab tu jangan mudah-mudah tolak. Kan? Tapi tak mudah terima macam cerita ni tadi. Jadi cukuplah sampai dulu, cukup dengan kita kena tahu ahallul halal, sebut ahallul halal ma lam yakhtur laka ala bal wala sa'alta fihi ahadan minan nisa'i wala rijal. Okey, jadi minta kat lelaki pun tak, minta umpan pun tak. Lepas tu tak pernah terlintas dia tiba-tiba main makanan tu. Kena ambil. Macam apa? Macam geran tadi, geran tanah. Kita tak ada minta apa-apa, tiba dia main. Kan? Gurau kan? Ni macam ayak ni tadi, Ustaz tak minta pun. Kan? Tapi Ustaz minum, nasib baik Ustaz minum. Kalau Ustaz tak minum, kena tegur Syekh Saleh tadi. Siap bedak bagi ada faham. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan Allah jazallahu an ni Allah Sayyidana Muhammadan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim baginda memiliki lebih 1000 nama, tanda Allah memuji kelebihan baginda, tercium harum wangi saat disebut nama, bergetar hati-hati yang rindukan kekasihnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Di bumi penuh berkah, Allahumma salli alaihi masyhur nama Muhammad. Allahumma salli alaihi di langit berperingkat. Allahumma salli alaihi terkenal namamu Ahmad. Allahumma salli alaihi
إنما موضع رش رحمن اللهم صل عليه فكان العبد الحميد اللهم صل عليه ملائكة عصرونا اللهم صل عليه ما كان العبد المجيد اللهم صل عليه أهل شرك معنا يا عبد الكريم كاوم جندي فيردي كولا عبد الرحيم هانا dengan من دنا عبد السلام حيا ganas dan niat terus dina dan berdiam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi wasallim pada setiap nama maknanya tersurat nyata sifat mulia memahami yang tersirat dibuka pintu rahasia cintamu bermakrifat tiap sebutan namanya sertakanlah salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Allah wa ala Allah lim hatimu yang gundah sedih yang teramat rasa serba salah dahagakan nasihat nama-nama Rasulullah sebagai pengubat lantunkan qasidah berselamkan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma inni as'aluka binuri wajhillahil azim alladhi mala'a arkana arshillahil azim sama-sama dengan Wais gini limu awani بالعظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر وعلى آل نبي الله العظيم
القدر يا الله ذات الله الله في كل لمحة ونفس ندر في حين عظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا ذا الخلق يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين روحي والنفس ظاهرا وباطنا واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع وجوه في الدنيا والآخرة يا عظيم ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.